Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, salam hari Jumaat. Okey. Sebelum itu kita doakan sama-sama ya kepada Allah Taala, semoga kita dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik. So, alhamdulillah, biasa hari ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan suspension, iaitu motosikal touring. Kalau kita lihat sini, motosikal saya ni adalah motor Versys. Kita nak bincangkan berkenaan dengan suspension. Okey, perlu tak sebenarnya kita setting motosikal kita, suspension depan, fork dan juga mono. Suspension ni tak semua motosikal yang boleh laras. Okay, macam motor Versys ni, dia suspensionnya boleh laras tapi manual lah kan, boleh setting. Dan kebanyakan motor-motor terkini sekarang ni macam GS ataupun Versys SE dan juga Africa Twin kan, BMW RT, motor-motor yang mahal-mahal yang 100,000 ke atas, semuanya suspension secara automatik. Kita boleh tekan je di button tu depan tu, soft, hard, medium dan sebagainya lah, macam-macam lah spek-spek yang mengikut jenis motosikal. Okey, motosikal bajet macam saya ni, macam Versys ni dan juga motosikal yang lain macam V-Storm, Triumph, motor China, kebanyakan masih lagi menggunakan suspension manual. Kena setting sendiri. Apabila kita bawa box macam saya ni kan, bawa box 3 box. Okey, 3 box. Jadi nak dapatkan penyelarasan ataupun setting yang terbaik untuk suspension motor ni perlu ambil masa. Walaupun sebelum ni saya dah hantar pada komen, saya hantar di panjang di MSC PJ. Pada awalnya setting macam school bike keras kan, bila saya bawa saya kata alamak, suspension keras sangat, saya tak maksudnya touring saya rasa saya tak naklah keras sangat. Okey, sebab motor ni bukanlah motor yang kita boleh bawa light sampai cecah ke lutut, tak sampai pun cecah lutut kan. Jadi saya beritahu panjang, saya tak boleh lah segi setting macam school bike tu. Saja saya untuk setting yang lebih lembut lah, bagi untuk comfort lah kan. Saya suruh lah dia buat sekali lagi untuk lebih comfort saja, bukan lebih kepada cornering. Corner tu nak yang minimum lah, bukan sampai orang kata keras suspension sehingga kalau ada gegar tu sampai keras tu tak sedap lah kan. Mana-mana motor adventure ni kita nak comfort juga lah. Corner tu ya, tetap nak corner sedap juga kan, tapi janganlah sampai keras, tak sedap. Lebih-lebih lagi motor saya ni full loaded. Macam-macam saya bawa, depan belakang box kan. Jadi cuba komen macam mana anda setting suspension anda. Jadi hari ni saya nak cerita pengalaman saya lah. Okay, apa yang saya buat terhadap motosikal saya ni. Sebab sebelum ni saya pakai, banyak juga saya pakai motosikal yang suspension auto. Contohnya motor GS, memang auto. Tapi kebanyakan motor yang saya pernah miliki semuanya manual, macam SDV, CBR, Ducati. Ini semua bike dulu lama tak ada yang automatic kan. Motor touring GTR pun masih lagi manual, suspension dia bukan automatic. Versys 650. Sebab tu video saya sebelum ni saya beritahu, boleh tak pihak Molinas atau Kawasaki buat suspension automatic untuk 650. Lepas tu tukar pula enjin 3 silinder ke 4 silinder untuk 650, bunyi lagi padu. Itu suggestion saya lah. Kalau 650 ni suspension automatic, bunyi pun sedap, enjin berkuasa. Bagi saya motosikal ni dah lah ringan kan. Lagilah ramai yang ingin memiliki. Okey, setelah saya pakai, ini adalah versi saya yang ketiga lah. Saya pernah pakai versi sebelum ni, yang dulu-dulu lain lah kan. Sekarang ni dah ada KTRC, ada ABS, ada traction control. Dulu tak ada kan. So yang ini adalah versi saya yang ketiga. Jadi setelah saya pakai setahun lebih, setting kan, bila bulan pertama kita rasa setting dah bagus kan. Lepas tu 6 bulan kemudian rasa nak kena buat lagi kan. Sampailah setahun lebih ni saya rasa nak buat lagi suspension lagi, nak buat setting lagi. Maknanya kita ni sebenarnya akan rasa, mungkinlah kita akan rasa perubahan-perubahan, dan juga kita dah mula
tahu karakter sebuah motosikal tu. Sebab tu kita akan tukar suspension. Mungkin ketika dahulu saya ingin nak comfort saja, mungkin nak corner tu sedap sikit, tapi bila setahun lebih tu saya dah mula faham karakter tu, okay, saya nak lebih advance sikit. Setting tu rasa seronok nak bawa tu motosikal ni. Jadi saya akan tunjukkan adalah bahawa ni saya biasalah kita pergi karak kan, kita test lah setting, kita lihat dari segi cornering dia, dari segi bumping dia, dari segi comfort dia dengan box saya ni okey tak. Saya tak buat laju pun, saya buat biasa-biasa je. Kita merasai sedap tak sedap sistem suspension kita tu, tak semestinya laju. Tak semestinya laju kita kata sedap, power kita nak, tapi kita nak rasa cornering tu masuk tu keluar dengan mudah, hentakan braking kita tu, suspension tu sedap ya, itu yang kita nak sebenarnya. Okey, bagi saya lah, saya nak begitu. Okey, sebab tu saya, bila kita tak boleh samakan dengan karakter orang lain, dia mungkin dia nak yang lebih kepada apa, comfort, ada orang nak lebih kepada corner, ada orang nak lebih kepada sampai ketat handle tu, setengah orang nak semua keras. Jadi kita tak boleh samakan dengan kepuasan masing-masing. Bagi saya ada cita rasa saya. Jadi semalam lah saya pergi ke Bentong melalui Yang Karak sebab saya ada kerja kan. Jadi saya layan je. Okey. Bagi saya dapatlah kepuasan saya. Suspension yang saya nak buat ketika ini 6 bulan akan datang saya tak tahulah kan. So anda lihat video-video saya tunjukkan ni, habis kita melayan selekoh-selekoh di Karak. Tapi hati-hati, jangan terlalu laju. Okay, motor touring ni dia ada hard limit je. Bila ada lagi tong kan, kadang-kadang dia bagi tahu lah limit bawa tong berapa kan. Janganlah melepasi had tu, dah bagi tahu kan, dia pasti bergoyang kan. Jadi limit dia. Okey, ada pandangan masing-masing kan. Kalau bawa tong 3 tong macam saya ni, ada limit dia, betul. Jangan terlalu laju sangat. Okey, suspension adalah paling utama bagi saya lah. Motosikal ni apabila dapat setting yang baik, mantap. Okey, bila saya tengok yang standard ni macam bagus je kan, tak ada orang komplain pun tentang suspension standard. Versus semua kata okey, tak ada orang tukar pun. Ada tukar YSS sebelum ni ada. Oli pun ada tukar, saya tengok dekat Inish pun dah tukar. Cuma saya tak nampak sangat lah. Mungkin aku sebab suspension ni yang standard pun mahal kalau kita tukar sekali pun. Kalau dapat suspension yang bagus kan, memang kita akan seronok bawa motosikal tu. Okay, selain pada suspension, saya rasa tayar lah. Tayar juga mainkan peranan lah. Sebab sebelum saya pakai standard, tayar Dunlop yang standard, selalunya motosikal daripada Japan ni adalah dia orang akan bekas tayar Dunlop. Untuk motosikal ni, bila saya ada 3 tong, saya rasa macam kurang sesuai lah. Saya rasa dia macam soft sikit lah tayar tu. Dan saya bila bawa saya corner ataupun saya bawa tu, dia ada rasa goyang inner sikit. Mungkin lah bagi saya, kalau tak ada 3 tong ni, bagi saya tayar tu dah cukup bagus kot. Sebab saya bawa benda yang berat belakang. Jadi saya dah tukar kepada backlight T33 baru ni, terbaru kan. Saya rasa sesuai dengan backlight lah. Kursi ni saya bila pakai backlight, saya tukar depan belakang backlight kan, yang terbaru T33. Saya rasa serasi sangat dengan tayar tu, dengan kursi saya. Dengan 3 tong yang saya bawa ni, saya rasa sangat serasi. Dan saya rasa sedap bawa dia. Saya corner, dalam lurus, dalam basah, hujan, corner, saya rasa sensasi. Dan saya rasa saya akan kekal dengan backlight. Walaupun sebelum ni saya pernah pakai Pirelli kan. Untuk motor-motor lain kan, Pirelli kita pernah pakai kan. Backlight, biasalah kan. Saya pun sekarang ni banyak jenis kan. Ni untuk besi ni adalah saya rasa yang terbaru di backlight lah. Saya rasa backlight bagus lah. Sebab tu kita fikir kan, bahawa tayar ni ada yang medium betul, ada yang medium, ada soft, ada yang hard kan. Lepas tu MotoGP pun ada pemilihan tayar kan setiap race kan. Jadi saya rasa tayar ni ada peranan dia lah. Kalau kita ambil tayar yang agak soft, saya rasa tak sesuai lah untuk motor-motor touring kan. Mungkin motor-motor superbike kan, Jeep
kan, macam Superbike saya okey lah, main karak kan, 8,000 km dah habis kan, tapi harga 1,500 kan. Tapi saya rasa memang untuk touring saya medium ke hard terbaik lah untuk sebuah tayar, untuk pemilihan tayar lah kan. Cari tayar yang medium sekurang-kurangnya dan juga hard. Sesuai lah, sebab kita bukan melepeh macam MotoGP ataupun motor Superbike yang sampai pecah lutut kan. Okay, ini saya lah. So tayar apa yang sesuai bagi anda lah, cuba komen dalam video saya. Sebab saya rasa backlight lah, saya rasa saya cerita dengan backlight. Anda cuba T33 yang terbaru, wah mantap kan. Tayar ni pun besi tak mahal sangat sepasang, kan, berbanding dengan tayar yang sebesar 180, 190, 200 belakang kan, saiz kan. Ini baru 156 je, paling besar pun 6 je kan. Ini 120 17 tayar besi murah lah sedikit 17 inci kan. Ini di antara satu lah bagi saya. Besi ni bajet saya lah kan, motor pun taklah mahal, jimat minyak, maintenance pun okey, bawah bajet saja, alhamdulillah. Okey, setakat ini saja. Nak cerita lebih-lebih ni dah berapa dah, dekat 15 minit dah kan. Okey, semoga ada manfaat. Hari ni kita cerita sembang-sembang berkenaan motor besis. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak.